Dia ada satu program Israel ni, dipanggil orang-orang yang berasa keseorangan nak datang ke Israel, dia boleh dapat allowance melalui itu. So mungkin daripada portion itu juga. Maksudnya tak ada benda nak buat hidup Tak ada ni, buat tak hidup ada ni, kerja. tak ada kerja, pergi ke Israel, you dapat rumah, tapi you kena serve dalam tentera Israel. Sebab tu kita tengok pejuang Palestin, minima untuk mereka berjuang ni dia kena ada master. Oh ya? Bachelor master. Kita kena bezakan di antara perang saudara dan perang proksi. Di manakah titik perbezaan itu? Unit 585 di bawah Batalion Kerem Shalom, di bawah Division Gaza Israel, melakukan komunikasi yang aktif di antara ahli kumpulan Popular Force Yasir Abu Shabab ni dengan unit 585 ni. Dan memang secara directly mereka berhubung di TikTok. Oh ya? Kalau saya boleh tunjuk lah graf itu, memang dia ada hubungan di antara akaun Ada TikTok. graf kan? Ada graf komunikasi di antara Yasir Abu Shabab dengan unit 585. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini bersama kalian kami ada tetamu khas daripada tak jauh dan juga tak dekat, tapi beliau merupakan seorang yang insya-Allah kita rasakan seorang yang pakar dalam bidang analisis dan juga data. Dan hari ini insya-Allah dalam Akademi YouTube Aqsa Sharif kita akan kongsikan tema kita dalam episod kali ini adalah berkenaan dengan askariyah, berkenaan dengan ketenteraan yang merupakan satu topik yang saya kira menjadi topik yang hangat, kerana sebelum Taufan Al-Aqsa ini kita banyak cerita tentang askariyah, tentang yang berkenaan dengan ketenteraan, hanya melibatkan dengan jumlah tentera yang ada dalam Gaza dan juga sawarikh, roket-roket, kemudian terowong-terowong. Tapi kita tak nampak operasi-operasi yang berlaku secara harian. Kita tak nampak operasi-operasi yang berlaku secara mingguan. Dan kita merasakan bahawa rejim Zionis menyimpan dan juga merahsiakan banyak operasi-operasi yang dilakukan oleh para pejuang untuk menjaga mereka punya maruah. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah kejayaan dan juga kisah-kisah yang berikan kita inspirasi dan juga semangat apabila kita mengikuti perkembangan berkenaan dengan ketenteraan. Jadi terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam saluran ini. Pastikan anda subscribe dan juga jangan lupa komen apa pandangan anda di bawah dan juga soalan-soalan anda sekiranya ada. Jadi tanpa membuangkan masa, saya ingin tanyakan kepada tetamu kita, saudara Nabil daripada Dunia Palestin. Betul. Ini gabungan ni, Dunia Palestin dan juga Terkini Palestin. Kalau ada follow Dunia Palestin pun ada bagi update tentang Palestin, Terkini Palestin pun ada update tentang Palestin. Jadi kita fi majal hadha kita bersama-sama lah dalam mana kita bersama, tak masalah, insya-Allah. Jadi mungkin perkenalkan diri dahulu. Okay. Perkenalkan diri pada site-site yang memberikan orang, oh dia ni Nabil macam tu. Okay. Alright, okay. Terima kasih Tuan Megat dan tim My Aqsa Sharif, Mike kerana menjemput saya untuk menghadiri ke podcast Mike Akademi Akademi Aqsa Sharif. Aqsa Sharif. Ya, Akademi Aqsa Sharif. Saya pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Taqiyuddin. Nabil boleh panggil nama dengan Nabil lah. Dan latar belakang pendidikan, saya dulu belajar di Jordan sama macam saudara Megat Aiman. Saya belajar dalam bidang Bachelor Degree in Syariah Fiqh wa Usul di Universiti Yarmouk, Irbid. Mungkin saudara Megat belajar di Amman kan. Jadi kita baru, rasanya saya first time juga jumpa dengan Ustaz Megat dekat sini kan. Jadi baru, tapi kebanyakan masa ada online, kita komen-komen di antara post kita kan. Tapi alhamdulillah dapat hari ni berjumpa dengan dengan Ustaz Megat. Dan balik sahaja daripada Jordan tu, saya grad, saya sambung lagi pelajaran saya di UiTM di dalam Diploma Lanjutan Syariah dan Amalan. Jadi expect untuk jadi seorang peguam syar'i, tapi tak jadi peguam syar'i ya. Jadi benda lain, lebih kepada explore bidang data. So waktu bidang data tu kita explore waktu start PKP. Awal-awal bidang data tu nak mula-mula nak popular lah. Dan itu saya punya
jadi carrier utama, dan kerjaya saya sekarang ini adalah sebagai senior marketing technology specialist, atau kita boleh panggil digital analytics specialist. So benda tu dia lebih kurang macam gabungan antara marketing dan juga bidang data. So technical data, technical marketing, dia digabungkan dalam satu ni lah. Okay, so kira data analyst lah. Ya, data, lebih kurang data analyst. Dan sekarang pun sambung belajar lagi dalam Master in Data Science di UiTM. Masya Allah. Dah tahun ke berapa dah? Ni semester 3 lah. So tinggal lagi satu semester untuk menghabiskan Master in Data Science. So coursework atau research? Oh, coursework research tak sempat lah sebab kerja. Tu dah satu hilang pening kepala dah. Betul. Alhamdulillah. Jadi saya melihat dalam tulisan-tulisan dan juga hantaran yang ditulis oleh, so kira belajar syariah, tapi data analyst, nak panggil ustaz ke tak? Tak payah panggil ustaz betul, sebab dah lama tinggal tu. Tak selesa lah. Tak selesa lah. Sebabnya rasa berat juga. Abang Nabil? Cik pun tak apa. Okay, so Cik Nabil, bagaimana Cik Nabil berdasarkan penulisan yang dihantar di dalam media sosial milik Cik Nabil, banyak menulis tentang data berkenaan dengan isu Palestin. Jadi orang melihat isu Palestin ni dari banyak sudut, banyak instrumen. Ada yang melihat dari sudut RTV, emosi, ada yang melihat dari sudut lebih kepada isu geopolitik semata-mata, ada yang melihat bahawa isu ini adalah isu kemanusiaan semata-mata. Tapi instrumen yang digunakan untuk melihat isu Palestin ni adalah melalui data. Betul. Jadi apa yang menariknya? Okey. Pertamanya kita kena lihat bahawa dalam isu Palestin, ya macam Tuan Megat cakap, Ustaz Megat cakap, orang melihat isu Palestin dalam pelbagai instrumen, tetapi instrumen yang kurang dilaporkan adalah bagaimana realiti di lapangan, khususnya di medan pertempuran. Sebab apa? Sebabnya kita lihat usaha yang dilakukan untuk melakukan pendataan berkenaan dengan bagaimana Israel melakukan pencerobohan darat di dalam Gaza tu dilaporkan secara detail oleh akaun-akaun kita panggil open source intelligence. Dia buat maklumat kita macam dia pengumpulan risikan menerusi alat-alat digital yang available di internet lah. So menggunakan teknik itu, dia dapat mengumpulkan dan projecting naratif yang bahawa Israel advance dalam misi dia di dalam Gaza, dapat membunuh sekian-sekian beberapa ratus pejuang Palestin, dan kita menerima perkara itu nampakkan Palestin ni seolah-olah pejuang Palestin ni seolah-olah macam kalah ataupun dan akhirnya bila orang melihat satu perkara itu dari satu site yang cukup bias, dia mengakibatkan orang akan mencipta lagi satu naratif. Dia berkembang lagi satu naratif, iaitu menyalahkan 7 Oktober Taufan Al-Aqsa itu sebagai satu kegagalan strategik pejuang Palestin. Jadi disebabkan kita ada bias dan tidak imbang dan tak ada orang pun nak kumpul apa yang dilakukan oleh pejuang Palestin. Jadi itulah saya nampak bahawa kita kena ada kedua-dua, do comparison. Kan? Kalau mengambil inspirasi daripada channel Al Jazeera jugalah, yang contoh yang analisa tentera, tapi yang kurang adalah macam mana bentuk data kita boleh tengok dari sudut nombor, dari sudut model statistik yang menunjukkan bahawa dalam sepanjang 2 tahun ini Israel sebenarnya banyak parameter dalam perang tu dia gagal. Jadi of course dia ada common sense tu, dari sudut matematik tu dia ada, sebab banyak keluar komen-komen kata penganalisa tentera Israel juga mengatakan bahawa, dan juga US mengatakan bahawa Israel banyak perkara yang dia gagal dalam perang ini. Walaupun Netanyahu kata dia mencapai a sign of tanda-tanda kemenangan. Tapi apa dia? Macam tu. Jadi data itulah yang cukup penting untuk tonjolkan bahawa that is not the reality yang you were projecting, but actually it's telling otherwise lah.
Betul. Saya nampak data ni adalah satu instrumen yang sangat strong untuk memecahkan propaganda daripada pihak musuh. Betul. Sebab Netanyahu dia bercakap sebagai seorang ahli politik. So dia akan bagi tahu bahawa dia di pihak yang menang dan apa yang dia buat tu tak merugikan negara. Betul. Tapi sebenarnya penganalisis data sama ada daripada syu'un askariyah, ketenteraan ataupun dari sudut politik ataupun dari sudut pelbagai sudut yang lain, kebanyakannya mengatakan bahawa data menunjukkan Netanyahu dalam pihak yang kalah kerana mereka gagal untuk capai objektif yang mereka umumkan. Betul. Dan tak boleh nak tipu benda ni sebab ada data. Ada data. Betul. Baik. Jadi kebanyakan lah bila saya sendiri dan juga mungkin Nabil pun ditanya banyak soalan. Bila kita banyak kongsikan tentang isu ketenteraan, kadang-kadang kita punya perkongsian tu sangat detail. Macam kita dekat sana. betul. Kau duduk sana ke? Berperang ke? Kau duduk dengan tentera Al-Qassam ke? Kau duduk dalam terowong ke kan? Jadi Betul. masalah sumber. Okey, Nabil sini dapat dari mana? Okey, sumber ni kita kena rujuk beberapa tempat lah. Okey, untuk ni. Kalau orang Israel dia hanya merujuk daripada sumber-sumber bahasa Hebrew, maksudnya yang diceritakan oleh tentera IDF ataupun tentera IDF di lapangan, dia hanya tunjuk gambar-gambar, maksudnya dia nak tunjuk bahawa dia melakukan keganasan tu bagaimana nak menghina orang Palestin, jadi berdasarkan satu site. Jadi sumber saya ada beberapa tempat. Satunya adalah berdasarkan dalam bahasa Arab, channel Telegram dan akaun dalam bahasa Arab lah. Okay? Di X, Twitter kan. Contoh Twitter. nama channel tersebut. Contoh channel bahasa Arab tu, of course yang first kali adalah the primary sumber primer, iaitu channel Al-Qassam, semua channel pejuang, channel Al-Qassam, Jahidin, Nasruddin, kesemua ini perlu dikumpulkan dan didokumentasikan. Okay. Sebab kita nak tahu apa berkesannya yang dilakukan oleh pejuang Palestin ke atas tentera Israel yang melakukan keganasan dan pencerobohan di dalam Gaza. Itu satu. Nombor dua adalah saya juga merujuk dari sumber Hebrew, dalam berita Hebrew. Sebab apa? Dekat situlah sumber kefahaman kita nak faham apa psikologi orang Israel. Betul. Apa sebenarnya mereka bicarakan dalam bahasa Hebrew. Sebab tak semua bahasa Hebrew tu ditranslate ke dalam bahasa Inggeris. So akses kepada bahasa Inggeris tu dia ada satu limitasi kerana of course dia akan ada satu censorship yang dia tak nak cerita. Kan? Sama juga bahasa Arab pun ada berita-berita dalam bahasa Arab yang cukup berharga tapi tidak terjemah dalam bahasa Inggeris. Mungkin kekangan dari sudut sumber manusia untuk menterjemah. Betul. Jadi kita rujuk kepada asalnya, bahasa Arab, bahasa Hebrew, kemudianlah kepada bahasa Inggeris. Jadi itu adalah cara saya, dan juga saya pergi je rujuk daripada yang buat open source intelligence ni kan, yang kumpul maklumat, yang buat cek menerusi alat satellite open source, Sentinel namanya, contoh Sentinel, untuk cek apa perkembangan daripada minggu ke minggu yang berlaku di Gaza, pergerakan tanah dan sebagainya. Itu dilakukan oleh saya juga dan juga dilakukan oleh OSIN. Jadi kita nak compare antara data kita dengan data mereka. Jadi memang kena buat comparison supaya kita boleh validate. Kita validate kan? Jadi supaya kita faham apa sebenarnya yang berlaku. Itu cara kita membayangkan apa sebenarnya yang berlaku di so bayangan dia adalah dalam minda kita dia memang kena ada some sort of waktu Al-Qassam ataupun brigade-brigade pejuang Palestin yang lainnya bercerita di dalam Telegram itu, kita membayangkan bagaimana mereka melakukan operasi dan juga bagaimana benda tu dia terbentuk dalam bentuk 2D dan juga 3D. So pandangan tu dia kena berlapis-lapis. So untuk kita bayangkan bagaimana sebenarnya macam tu. Baik. Saya sendiri kalau berkaitan dengan syu'un al-askari, perkara-perkara yang berkaitan dengan ketenteraan, of course yang primarynya adalah Al-Qassam dan juga Jihad Islami. Kemudian nak memproses daripada berita Al-Qassam tu
perlukan ada satu proses. Betul, Jazira betul. lah yang memproses. Betul. So daripada Jazira kita ada Faiz Adwairi, Betul. kemudian Nidal Abu Zaid, Betul. kemudian Karim Falahi. Karim Falahi. Semua nama-nama yang confirm akan dengar lah. Betul. Kalau biasa dengar berita-berita Arab. Satu lagi yang mungkin saya nak tambah satu perkara lagi berkenaan dengan kita dapat lihat betapa seperti disebutkan oleh Encik Nabil tadi, betapa berita Arab ni menghargai daripada berita Hebrew. Jadi Al Jazeera memang banyak dia ada slot khas menterjemah daripada berita Hebrew ke bahasa Arab. Begitu juga dengan TV Al Arabi. Sebab kita seperti disebutkan tadi oleh Encik Nabil bahawa supaya kita dah faham apa psikologi dia orang. Sebab kita rasa bila kita dapat berita ni Netanyahu kata dia dah menang kan. Tapi rakyat menolak perkara tersebut. Penganalisis menolak perkara tersebut. Bahkan mereka marah lagi. Netanyahu, kenapa buat lagi operasi ketenteraan? Bahkan sedang kita dah banyak dalam kekalahan dan juga kerugian dari sudut sumber dan juga jiwa yang terlibat dalam operasi ini. Betul. Jadi sangat pentinglah untuk kita melihat sumber ini. Satu, untuk kita ikuti perkembangan. Satu lagi untuk kita ikuti analisis. Satu lagi kalau Nabil dia advance lagi, dia nak validate data-data yang diberikan tu. Dia nak memberikan penilaian, supaya dapat berlaku comparison dan sebagainya. Betul. Baik, itu sedikit sebanyak lah tentang introduction lah. Okay, kita nak masuk tentang apa yang berlaku ala ardil ma'rakah. Di atas tanah medan peperangan ni. Dia sebab Jordan dengan Jordan ni kena Arabic sikit lah. Ala ardil ma'rakah. Ke atas tanah perjuangan. Yang pertama sekali adalah tentang dengan kita sebut tentang kumpulan yang paling advance sekali lah, Al-Qassam. Berapa ramai orang yang terlibat dalam Al-Qassam ini? Dari sudut bilangan tentera, ada bilangan pejuang dan sebagainya. Okay. Kalau ikut first kita kena tengok, okay, kalau Tufan Al-Aqsa itu yang berlaku pada 7 Oktober tu kena ikut ni lah, maksudnya yang diberitakan oleh Izzuddin Al-Haddad dan juga komander batalion yang diceritakan dalam dokumentari Ma Khafi wa Azam tu kan. Apa yang tersembunyi lebih besar, tajuk Tufan, terbitkan pada Januari 2025. Yang mana pada waktu itu digerakkan lebih kurang 4,500 tentera. 3,000 menjadi barisan hadapan, 1,500 menjadi tim support untuk melaksanakan operasi itu dengan berjaya pada hari itu lah. Okay. So kalau ikut rujukan daripada, tak silap saya, West Point military Academy Military US lah. So dianggarkan bahawa lebih kurang 40,000 fighters, 30,000 ke 40,000 pejuang yang satu jumlah yang ada di tangan, saya rasa keseluruhan brigade lah. Maksudnya brigade Al-Qassam, brigade Saraya Al-Quds, semuanya total lebih kurang 40,000 ke 30,000. Gabung semua ke Gabung semua ke Taib. Sebab apa? Sebab kita kena detail juga bahawa cara barat pandang kesemuanya Hamas. PIJ Hamas, PFLP Hamas, Kataib Mujahidin Hamas. So apa-apa tu diletakkan label Hamas. Tapi kita boleh lah anggaran plus minus tu maybe lebih daripada 40,000 ke 40,000 ataupun kurang daripada 40,000, iaitu range 30,000 ke 40,000. Dia takkan dia mungkin boleh lebih, tapi saya letak benda tu as a baseline. Kalau ada lebih, betul. It's a good number lah, macam tu. Cuma saya fikir mungkin dia ada tier dia kot. Satu dia kot mustawa kot. Lebih 40,000 ni yang core. Sebab kita dapat berita juga bahawa ada tajnid. Jadi betul tak? Berlaku rekrutmen yang baru kan. Betul. So ada operasi Al-Qassam. Memang sebelum video tu dia kata kami adalah rekrutmen, kami yang telah rekrut dalam Al-Qassam tahun 2024 2025. So mungkin lebih, mungkin kurang, kita tak tahu. Betul. So strategi lah. Strategi. Kita tak beritahu lah berapa orang kan. Berapa orang, betul. Okay, kemudian apakah strategi yang digunakan oleh kumpulan pejuang ni dalam menghadapi Merkava yang berharga 6 juta US dollar, kemudian menghadapi Nemer, kemudian helikopter Apache. Apa strategi dia orang sebenarnya? Okay. So pertamanya itu yang menarik tentang Brigade Al-Qassam ni. Kalau saya boleh kata, saya rujuk daripada satu buku ni, dipanggil Hamas Intelligence War Against Israel. Mungkin boleh tunjuk buku. Boleh. Saya boleh tunjuk buku. Sekejap kru yang dihormati senang ambil. Okay. Buku ni. Right. Terima kasih. Okay, so ini adalah buku yang ditulis oleh Nathaniel
Dr. Nathaniel Flamé, The Hamas Intelligence War Against Israel. Dia adalah lecturer di Bar Ilan University, Tel Aviv. So dia yang mengkaji berkenaan dengan bagaimana Hamas melakukan perisikan, bagaimana evolusi mereka daripada taktik satu operasi intelligence yang primitif menggunakan mata kasar, kemudian dia berkembang menggunakan teknologi-teknologi sedia ada, binocular, menggunakan and then struktur ketenteraan yang lebih tersusun, dan juga sehingga penggunaan drone untuk mengawal, untuk melakukan intelligence, dan pelbagai lagi lapisan-lapisan intelligence, seperti macam mana dia nak dapatkan intelligence melalui tentera Israel, bagaimana Hamas pun dalam Israel ada ejen dia sendiri untuk buat resikan. Betul. Jadi daripada usaha-usaha intelligence ini, Hamas memang mengkaji, dan Hamas memang ada menubuhkan pada tahun 2010 ke atas, tak silap saya, spesifik masa saya tak ingat, tapi dalam buku ni ada, dia ada menubuhkan akademi tentera. So akademi tentera ini memang mengajar bagaimana Hamas untuk pejuang-pejuang Palestin ini untuk berhadapan dengan ancaman daripada Israel, dan juga mengenal pasti apa aset-aset utama yang ada dalam logistik Israel itu sendiri. Bagaimana detail dia, ini yang menarik. Dan diceritakan juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi balik ke dokumentari Al Jazeera Makhafi Azam Januari 2025 itu, memang diceritakan bahawa betapa detailnya cara mereka mengumpul intelligence di sempadan Gaza itu adalah dengan ambil gambar, contoh APC Nimr kan, Armored Personnel Carrier. Dia dekat atas tu dia ada letak senjata kan, macam turret dan sebagainya. Dan benda tu memang diambil gambar, spek apa yang dipakai, jenis apa, macam-macam, ketebalan, sangat detail, ketebalan Merkava dan sebagainya, ketebalan APC dan sebagainya, kenapa dia berubah, kenapa ketebalan besi menjadi perisai. Jadi benda itu memang diajar di dalam military doctrine academy. Macam contoh, Malaysia ni pun ada military sekolah doktrin untuk tentera. Jadi Al-Qassam itu memang ada. Sebab tu penganalisa, tak silap saya, Dr. Faiz Dueri memang ada cakap, kata Al-Qassam ini, Brigade Pejuang ini, dia memang balance di antara dia nampak bentuk dia macam tentera konvensional, tentera yang berstruktur, ada hierarki, ada regimen dia sendiri, dan juga boleh beroperasi dalam gerila. Jadi itulah kelebihan Hamas, dia mempunyai flexibility itu. Dalam masa yang sama, dia ada struktur yang menjaga chain of command tu. So itu memang hebat lah dari sudut tu. Memang it's very precise, very detail. Diorang memang ada siapa yang barisan hadapan, siapa yang internal force. Jadi memang kalau kita boleh compare side by side, conventionally kalau Palestin ni tidak dijajah, memang dia setara, ataupun saya rasa boleh lebih daripada struktur IDF, struktur tentera Israel tu sendiri. Ya. Soalnya dia boleh menandingi kekuatan IDF tu. Ya. Jadi berdasarkan apa diceritakan oleh Nabil tadi, kita dapat lihat bahawa kekuatan Al-Qassam ini, kita nampak diorang gunakan peluru tandum RPG dan juga Schwab. Tapi kita tak faham ataupun kita kurang pendedahan sebelum itu. Itu yang penting. Maksudnya dari sudut peninjauan, dari sudut intelligence, perisikan, dari sudut musuh yang menjadi sasaran. Semua diorang dah prepare dari sudut study, dari sudut apakah kekuatan dan juga kelemahan ataupun nuqatul da'af, ataupun titik-titik kelemahan yang ada pada Merkava, ada yang pada Nimr, dan juga tentera-tentera yang menjadi sasaran. Betul. Dan kalau kita lihat pun video-video yang disiarkan oleh tentera Al-Qassam, kita dapat lihat sebelum operasi dilakukan, mereka akan tunjukkan kepada penonton drones mereka yang sangat HD. Betul. Yang sangat detail, seolah-olah ini drone mereka ataupun drone IDF yang diorang curi. Macam mana strategi? Okay. Menarik menarik benda ni, sebab dalam pengalaman Brigade Al-Qassam ini, dia berdasarkan dicerita dalam buku ni sebenarnya juga, secara detail. Apa yang antara code of conduct ketenteraan Brigade Al-Qassam ini dipanggil sebagai forward observation.
Itu adalah perkara utama sebelum dia nak melakukan apa-apa operasi. Dia kena melakukan pemerhatian, pengumpulan maklumat dengan begitu detail. Sebab Nathaniel Flamel dia rujuk satu buku yang dipanggil sebagai Handasiyah Al-Maut. Dia tulis, saya tak ingat nama penulis dia, tapi Handasiyah Al-Maut bermaksud kejuruteraan kematian. Betul. So dalam buku tu dia cerita seperti Maxim keteteraan ni apa? It's like a code of conduct. Apa yang kamu perlu buat. Dia macam The Art of War. Kita baca Sun Tzu, kita baca dia macam tu. Ada ditulis oleh seorang penulis, saya tak ingat nama dia, Muhammad Imran ke apa, saya tak ingat. Tapi dia adalah kawan dengan Yahya Ayyash. Dia satu geng. Yahya Ayyash, Muhammad Aqil, Iman Aqil, dia satu. So dia menulis buku ni. Dia mengatakan bahawa melakukan penelitian atau forward observation, pandangan awalan terhadap nak melakukan satu misi adalah satu perkara yang sangat mustahab. So dia menjadi satu prinsipal di dalam Brigade Pejuang Palestin bergenerasi untuk melakukan peninjauan itu dengan lebih dengan sangat detail. Macam mana dia buat? Ini menarik. Dan di aplikasi kita boleh tengok dalam pengalaman mereka dalam sepanjang perang 2 tahun Tauf Al-Aqsa ini. Okey. Bagaimana mereka melakukan bahawa forward observation ni dia akan tunggu pengumpulan maklumat tu dari segi rutin harian tentera Israel di tempat itu. Rutin harian, apa yang dia buat, segala itu didokumentasi dalam file. Memang ada file. Didokumentasi, tengok dia buat apa sebelum betul-betul kamu yakin untuk melakukan operasi itu. Dan itu kalau kita tengok Brigade Pejuang dalam dalam perang moden ni, dia menggunakan drone sebagai satu alat untuk melakukan forward observation. Sebelum Brigade Pejuang Palestin ini, dia mampu untuk melaksanakan operasi tersebut dengan berjaya. Jadi memang detail. Sebab tu dia, kalau kita tengok dalam video-video Brigade Pejuang Palestin tu, memang dia ada peta yang cukup detail. Dia punya magnifying tu dekat mana titik kill zone, kat mana titik untuk dia Ishtibak. Untuk mengambil umpan, istidraj untuk mereka masuk ke dalam kill zone itu. Jadi memang perkara itu dibincangkan secara detail. Sebab tu Brigade Al-Qassam dia tak ada sembrono, dia pergi menyerang tanpa apa-apa plan. Jadi semua perkara itu melakukan hit and run atau serangan taktikal gerila ini dengan begitu detail melalui kaedah forward observation yang berevolusi lah daripada asalnya tengok dengan mata kasar, kemudian dengan surveillance daripada drone, juga kamera-kamera yang intipan yang telah diletakkan di tempat-tempat strategik, macam tu. Kemudian device dia dipegang oleh tentera IDF. IDF yang diboleh untuk ubah. Ya, betul. Dia boleh record apa yang phone IDF tengah pegang tu, dia record dalam Nemer. Subhanallah. Lepas tu saya nak tambah sikit satu point, di mana kita dapat lihat operasi dekat Bait Hanun. Seorang tentera Al-Qassam berjaya untuk menembak 2 tentera dengan 1 peluru. Dia tak berlaku tiba-tiba. Dia memang perancangan. Macam mana dia boleh tahu rutin harian, pergerakan. Okey, itu adalah Hamas dia faham, Brigade Pejuang ni dia faham bahawa tugasan sniper dia bukan untuk membunuh orang asalnya. Tugasan utama dia adalah untuk melakukan intipan, melakukan peninjauan apa yang berlaku rutin harian. Sebab tu dia boleh duduk dekat satu-satu tempat tu sebulan, 2 bulan dalam satu-satu masa, dan dia akan bagi tahu once dapat solid activity itu, kemudian baru dia bagi tahu kepada command center lah. So untuk melaksanakan, okay, this is a green light, you can go and shoot. So bila ada dapat green light tu, barulah dia boleh tunjuk, barulah dia boleh laksanakan serangan. Sebab apa? Kelemahan Israel ini, ketentera Israel ni, dia walaupun dia dibayangkan sebagai satu tentera yang kuat, tetapi mereka ni ramai yang tidak kompeten. Betul. Banyak tentera US, mantan-mantan pegawai, veteran US pun ada memberitahu perkara yang sama. Banyak tentera Israel ini, dia tidak mempunyai kompetensi. Nampak sahaja macam hebat, tapi mereka sangat lalai. Macam contoh, tak ada sense of security. Dia boleh buka baju, pergi keluar, dia dengan harapan
tak ada siapa-siapa nak ancam dia. Itulah kelemahan tentera Israel, yang mana dia underestimate musuh dia. Betul. Yang akan ada masa peluang. Sebab tu tak nampak pun hebatnya tentera Israel ini, sebab banyak kes yang mana dilaporkan, dan bahkan pegawai-pegawai Israel sendiri dalam testimoni mereka, mereka tak mampu nak kawal ahli bawahan anak-anak buah dia. Untuk sebab tu boleh berlakunya mereka boleh bakar pusat sanitasi, rumah orang, disebabkan pegawai sendiri tak boleh nak kontrol anak buah dia. Dan itulah kekecohan, chaoticnya yang berlaku di dalam tentera Israel. Jadi kita nampak ada orang musnahkan MRI dekat dalam hospital Al-Shifa. Betul. Satu mesin yang tak ada kaitan. Tak ada kaitan pun. Ya, tapi betul. Suka hati. Tapi alhamdulillah disebabkan perangai hodoh mereka ini kena makan dengan peluru Al-Ghul. Betul. Sampai saya nampak satu gambar tu sampai separuh badan dia hilang. Rupanya peluru tu besar ni. Betul. Besar. Alhamdulillah. Perangai tak peka mereka tu, dalam kereta number ada 4 ke 5 orang boleh buka pintu atas macam tu. Dalam killing zone kena makan dengan Al-Shwab. So kita sebut Al-Ghul, Al-Shwab. Boleh tak cerita detail sikit tentang senjata-senjata yang digunakan oleh Al-Qassam ni? Okay, alright. So ada beberapa senjata utama yang dilakukan dalam operasi tactical guerrilla. Kita panggil tactical urban guerrilla lah. Yang mana itu sememangnya adalah satu senjata rasional untuk meningkatkan kemalangan di kalangan tentera Israel. Antaranya adalah Al-Ghul, macam yang Ustaz Aiman cakap tadi, sniper Al-Ghul, dan Ash-Shawaz, dan juga banyak lagi RPG, Yasin dan sebagainya. So Al-Ghul, Ash-Shawaz, dan keterutamanya Yasin, dan juga tak silap TBG, thermobaric, peluru thermobaric. So kesemua senjata-senjata ini dia locally made daripada Palestin. Oh, bukan daripada Iran ke? Bukan. Okay. Daripada Iran ada, tapi cumanya dia terhenti selepas sekatan yang cukup ketat. Dan kemudian, maksudnya dia dah lama. Maksudnya sebelum 2020 tu dah ada sekatan. Dan selepas daripadanya memang dia locally made. Dia buat sendiri senjata-senjata mereka di dalam. Sepanjang perang pun tak masuk pun bantuan senjata daripada Iran. Tak ada. So memang dia buat 100% semasa perang ni, dalam keadaan pertempuran itu buat senjata-senjata ini. So antaranya Al-Ghul, dia bersempena dengan seorang tokoh kan yang mencipta engineer balik yang mencipta sniper Al-Ghul. So sniper Al-Ghul ni dia setanding dengan satu senjata daripada, saya pun tak ingat nama, tapi dia boleh travel like 2 km daripada 1.8 km, 2 km jarak dia boleh tembak daripada sejauh itu. Jadi maksudnya bila Al-Ghul tu tembak, dia sangat jauh. Maksudnya untuk put perspektif dalam penonton, biasa kalau macam machine gun yang besar tu 300 meter, 500 meter untuk efektif. Dan begitu juga dengan RPG Yasin 100 km. 100 km, ya. Tapi Al-Ghul ni 2 km. 2 km, betul. So itu yang kelebihan engineer Al-Qassam ini. Dia mendapat, dia mungkin dia first kali dia dapat model daripada luar, and then dia bongkar balik. Betul. So dia memang ada tim R&D untuk re-engineer balik Al-Ghul itu menjadi satu senapang locally made daripada made in Gaza. Itu satu. Nombor 2, Ash-Shawaz ni dia tak banyak digunakan sewaktu perang-perang sebelum ni. Dia banyak ditonjolkan dan digunakan di dalam perang Taufan Al-Aqsa 2 tahun ini. Okay, Ash-Shawaz ni kita tengok dia ada beberapa versi dalam perang ni. Betul. Dia ada beberapa versi. Dia ada size medium, dia ada size kecil. Nama pun ada banyak. Nama pun ada banyak. TV barrel lah, betul. So banyak tactical tactical untuk hit and run menggunakan Shawaz ni, dia ada banyak-banyak jenis. Ada yang kalau besar tu mungkin untuk memusnahkan roda APC itu, tapi dan ada juga diorang bawa kecil macam teko kan. Dan benda itulah diletakkan dalam Nemer waktu dia terbuka tu. So itu adalah locally made yang dibuat sewaktu perang, dan benda tu ada dalam stok sebelum perang. So jadi sangat interesting
yang mana Al-Qassam dia menggunakan taktikal yang walaupun perkara itu tak besar pun, bukan senjata bom yang dibawa oleh Israel yang bom dalam Gaza, tapi untuk mencipta psychological kesan psikologi, tekanan psikologi terhadap tentera Israel. Sebab itu lebih berkesan. Baik. Dan itu yang menyebabkan banyak tentera mereka mengalami PTSD kesan daripada benda tu, sebab directly kena berdepan dengan mereka, bukannya Al-Qassam memusnahkan menggunakan jentera yang sama, maksudnya ada kereta kebal tembak, jadi benda tu tak nampak berkesan. Tapi bagaimana memberikan kesan psikologi itu adalah apabila bom tu kena dekat depan dia. Itu lebih menggerunkan lah. Depan dia, bawah dia, atas dia. Betul. Itu yang menarik. Macam Yasin ataupun TBG ni, dia dijadikan sebagai sniper. Dia dijadikan sniper, tapi range 100 meter. Range 100 meter. Memang gila lah. Itu memang sungguh gila. Meletup dalam bangunan tu, terbakar macam tu. Subhanallah. Kita pernah kongsikan dalam episod sebelum ni, kekuatan Ashwaf ini mampu untuk melepasi setebal 60 cm besi. Betul. Dan ini adalah kajian yang dilakukan oleh tentera Al-Qassam 20 tahun dahulu. Kita tak tahu version sekarang berapa cm. Kita nampak banyak report tentera mati disebabkan Ashwaf ni. Betul. Dia duduk dalam besi kot, dalam perisai besi pun mati juga. Betul. So ini satu kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada para pejuang lah. Mungkin nak tambah sikit. Okey, itu memang kita ada data tunjuk itu yang saya kita buat data collection, ada dashboard. Memang kita tunjuk ada 3 sebab utama tentera Israel mati. Pertama adalah RPG Yasin dan anti-tank guided missile. Itu nombor 1. Nombor 2 memang IED, Shuwas dan yang barrel, tong barrel apa semua. Dan yang ketiga adalah penggunaan small arms. Maksud saya penggunaan AK-47 dan sebagainya. So ada 3 sebab tentera Israel ni mati. Dan kita tengok pada bulan Januari 2025 penggunaan Shuwas IED ni dia lebih banyak disebabkan lebih berkesan, taktikal tu lebih berkesan untuk menambah kemalangan dalam kalangan tentera Israel. Itu memang saya memang adalah sebab-sebab kematian tentera IDF di dalam Gaza. Baik. Kalau ikutkan daripada sumber rasmi daripada IDF, mereka mengatakan jumlah tentera Yahudi yang mati sekitar 1,000. Kalau ikut Nidal Abu Zaid, salah seorang pengasas ketenteraan, 18,000. Okay. Dia kata, dia confident, dia kata ini adalah maklumat saya dapat, IDF tak berani untuk siarkan. 18K yang mampu dalam kalangan tentera Yahudi. Alright. So berapa sebenarnya tentera Yahudi yang mati? Kalau boleh ada data, berapa yang mati disebabkan Yasin, berapa yang mati disebabkan IED Shual, berapa yang mati disebabkan AK-47? Okay, alright. So menarik soalan tu sebab Israel ni dia sembunyikan maklumat. Betul. Tapi yang saya buat data collection ni memang daripada website Israel dalam bahasa Hebrew lah. So bila saya collect, saya berdasarkan jumlah yang mati yang official number. Tapi pada waktu saya buat ni, dia punya jumlah tentera yang mati tu dikalkulate oleh Israel 433. Tapi bila saya buat calculation berdasarkan serangan yang dilakukan oleh oleh pasukan perjuangan Palestin ini ke atas tentera Israel, trend kepada graf itu dia sama. Dia punya trend menaik, lepas tu turun, lepas tu naik, turun, naik. Jadi bila kita nampak trend yang sama, of course kita akan nampak gap di antara kenapa serangan tu terlalu tinggi tapi kematian tu rendah. Jadi macam tak logik. Kan? Jadi dia of course kita membuat satu konklusi bahawa jumlah itu dia undercount. Dia dikira dia tak iktiraf, dia rendah benda tu. Mungkin disebabkan tak nak iktiraf tu adalah kerana salah satunya konon-konon alasannya adalah kerana keluarga tak bagi nama. Mungkin yang mati tu adalah anak tentera askar simpanan ataupun tentera yang dibayar oleh
Israel. I see. Ya, Tentera upahan lah. tentera upahan. Tentera upahan ataupun yang orang dia ada satu program Israel ni dipanggil orang-orang yang berasa keseorangan nak datang ke Israel, dia boleh dapat allowance melalui itu. So mungkin daripada portion itu juga. Maksudnya tak ada benda nak buat hidup Tak ada buat hidup ni, kerja. tak ada kerja, pergi ke Israel, you dapat rumah, tapi you kena serve dalam tentera Israel lah. Itu adalah satu part dalam tentera Israel tu. Sampai tahap macam tu. Sampai Dia tahap macam tu. kekurangan orang, bayar orang yang tak bertujuan hidup pergi berperang dalam Gaza. Betul. Itu yang berlaku. Dia mati tak ada iktiraf pun. Iktiraf. So bila mati tak iktiraf, orang maksudnya mati dia tu dia declare mati because tak ada keluarga yang nak claim dia. Okay. So itu salah satu saya boleh kata konklusi lah. Baik. Tapi kalau ikutnya, gap tu adalah lebih kurang 1,000 lebih. Kalau saya buat kiraan tu memang 1,000 lebih anggaran tentera yang mati. Saya tak ingat spesifik sebab saya buat calculation tu pun adalah calculation yang waktu tengah-tengah masa kosong. Jadi pun tak ingat. Okay, tapi memang 1,000 lebih buat calculation. Tapi tentera yang cedera dan kemungkinan mati juga. Kita memang buat anggaran disebabkan kereta kebal Merkava ini total yang menjadi sasaran yang kemungkinan musnah sepenuhnya ataupun dia musnah separa dalam sepanjang 2 tahun ini adalah sebanyak 1,206 Merkava. Ni sejak tahun? Sejak 2023. Maksudnya sampai? Sehingga 2025. Okay. 2 tahun lah. 2 tahun. Dan juga armored personnel carrier macam Nimir dan pelbagai lagi adalah sebanyak 269 armored personnel carrier menjadi sasaran sama ada musnah ataupun dia musnah separuh. Jentolak D9 Caterpillar D9 tu kan sebanyak 227 dengan aset lagi satu Jeep Humvee. Jeep Humvee pun ada selalu guna adalah sebanyak 34 buah yang menjadi sasaran. So kalau kita menggunakan aset-aset yang ada manusia di dalamnya, bila kita buat projection lebih kurang dalam 15,969 yang cedera ataupun mati. Itu kita punya jangkaan lah. Yang dia umum 450. Kita buat based on that number pun disebabkan undercount pun 1,000 lebih. Sewaktu perang ni kita kata period perang yang mungkin 1,000 lebih tu yang dinyatakan oleh Israel tu sebab dicampur dengan pada 7 Oktober. Ni kita period perang ni sebenarnya 1,000 lebih kalau ikut based on the number yang mereka nyatakan. Tapi kalau kita guna jangkaan yang diserang itu mungkin 15,969. So hampirlah nombor yang Nidhal Abu Zaid bagi. Betul. Itu tak campur lagi. Itu berdasarkan kenderaan yang telah dimusnahkan. Itu tak masuk lagi yang kena sniper Al-Ghul. Betul. Ini saya tak masuk dalam sniper Al-Ghul lagi lah. Tak masuk lagi yang kena Kamain. Betul, Kamain. Kamain Abwabul Jahim. Betul. Serangan gerila pintu neraka. Betul. Tak masuk lagi yang kena friendly fire. Dalam benda ni pun dia ada cerita friendly fire. Apa yang mati? Itu adalah sebab keempat yang mereka ada. Sebab keempat yang mati adalah kerana friendly fire. So jumlahnya adalah lebih 30, 40, 49. Ini kita berdasarkan data yang official lah yang saya dapat. Jadi 49 orang mati jumlah daripadanya yang menyebabkan memang friendly fire. Friendly fire tu berlaku ketika tentera Israel dia buat operasi clearance rumah ke rumah. Betul. So dalam peperangan bandar tu memang dia kena pergi rumah ke rumah. Dan benda tu adalah benda paling renyah dalam operasi tentera konvensional. Dan kalau benda tu tiba-tiba ada pejuang Palestin walaupun seorang yang masuk tu 15 dia akan jadi panik. Dia berhimpit-himpit, dia boleh tertembak kawan rifle tu, tertembak kawan dia. Waktu dia nak baling bom grenade dalam tu, dia boleh terplanting balik ke dia dan kena kat kawan dia. Jadi itu yang menyebabkan mereka boleh mati. Sebab yang keempat disebabkan friendly fire. Dan benda ni dia rakam. Dia rakam satu video. 10 orang lawan seorang imam. Betul. Itu kita memang nampak dia orang tu jatuh tangga, jatuh atas lantai, berjerit macam hilang mak bapak, kemudian tembak semua arah. Betul. Lawan seorang. Betul. Itulah yang berlaku betapa chaoticnya, betapa huru-haranya kita bagi close quarter combat realitinya di dalam perang, apatah lagi dalam perang bandar.
Jadi kita nampaklah betapa natma'inna ala hadal khabar. natma'inna. Kita bertenanglah dengar apa berita macam ni kan. Betul. Yang digempur-gemparkan bahawa IDF ni power apa semua, tapi rupanya 18,000 orang mati. 18,000 yang mati IDF. Betul. Itu pun tak tahu kan, yang kadang-kadang satu kamar itu 10 orang, 20 orang. 20 orang, betul. Ada yang saya pun kekurangan data saya juga, saya tak ambil casualties yang ditembak, maksudnya directly kepada tentera Israel. Sebabnya itu pun dalam proses untuk saya cuci balik data, dan kita mungkin dia akan ada pertambahan daripada jumlah ni. Dekat Khan Yunis pada bulan Ramadan tahun lepas ada satu operasi Kaminul Abrar. Kalau ingat. Ya, memang secara directly tentera-tentera kena tembak. Lebih kurang 4 orang kena dihujani dengan peluru-peluru Kalashnikov 47 kan. Betul. Dan satu lagi, kita nampak merapunya berita yang disiarkan oleh IDF. Mereka katakan no casualties, tak ada kematian. Tapi Merkava tu dah hangui. Betul. Kemudian Al-Qassam melaporkan ada helikopter datang, 2-3 kali helikopter datang. No casualties. Nampak sangat berlaku punya kan. Betul. Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya yang paling ditakuti dan juga menjadi nightmare kepada pihak rejim Zionis. Berkenaan dengan terowong. Sejauh manakah terowong ini menjadi satu instrumen dan alat ketenteraan yang paling efektif sekali dalam membunuh tentera-tentera Yahudi yang dan juga kejam ini di Gaza. Okay, so memang diberitakan oleh dan menjadi satu dilema keselamatan, kita panggil dilema dalam perang sepanjang 2 tahun ni. So adalah Israel dalam banyak berita English dilakukan oleh berita Barat dan juga berita Hebrew pun, dia kata cabaran besar adalah memang terowong. Dan terowong itu pun diberitahu oleh seorang mantan Major General Giora Ilan. So dia mengatakan bahawa sebanyak 70% ke 80% terowong masih lagi belum tak dapat dimusnahkan. So rangkaian terowong itu masih ukuh, majoritinya masih ukuh, masih kukuh, dan tentera Israel tak mampu untuk memusnahkan benih sebab dia sangat luas, besar dan berlapis-lapis. Bercawang-cawang. So dia dan juga terowong tu pun dia ada banyak purpose. Dia ada banyak tujuan. Ada tujuan untuk mengelirukan tentera Israel, ada tujuan untuk logistik, ada tujuan untuk pos serangan, simpan tebusan. So dia ada banyak fungsi dalam terowong. Dan itulah yang menakutkan dan menjadi dilema. Dan tentera Israel kebiasaannya bila masuk ke dalam combat zone dan dia cuba terutamanya unit engineering Israel yang dia mereka ni adalah yang terpaksa, mereka adalah kumpulan yang perlu melakukan clearance. So kerja-kerja renyah untuk detect masuk buat kerja-kerja bahaya tu adalah unit engineering. Jadi dia ada quwwah handasah untuk terowong. Betul. Dia tak mampu nak masuk lebih dalam terowong ni. Tak berani. Sebab itu tentera konvensional dia memang seboleh-bolehnya dia akan lari daripada terowong. Dan kalau kita baca buku expert perang bandar pun, dia memang akan kata terowong ini memang adalah satu ketakutan sebenarnya. Sebab dicampur dengan kompleksiti perang bandar, terowong pula ada bawah tu, subterranean tu, menjadikan perang itu lagi sangat bahaya buat tentera konvensional. Dan kita tengok betapa terowong, kenapa tak dapat dimusnahkan terowong ni. Betul. Kita kena balik kepada fundamental dalam peperangan bandar. Pertamanya, di atas, maksudnya di atas daratan itu dia ada rumah. Rumah itu dia menjadi satu bentuk nature pertahanan defense. Nature defense. So kalau kita di Malaysia, kita menjadikan hutan sebagai satu tactical guerrilla yang kita boleh leverage, sebab kita dilindungi oleh tropical hutan-hutan hujan tropical yang menyusahkan berada di atap, jadi atap kita kan. Jadi susah untuk tentera konvensional, dia ada teknologi yang untuk mengesan siapakah, berapa banyak tentera yang ada di bawah tu kan. Itu dah satu kompleks. Urban peperangan bandar dia jadi lagi satu benda yang kompleks.
So dah lah dengan daratan tu dia ada bangunan-bangunan, dan kalau kita tengok Gaza ni dia sempit kan, bangunan di antara bangunan tu dia laluan Rapat. tu sempit, rapat. Jadi susah untuk drone dan juga drone, teknologi drone dan sebagainya yang untuk detect di manakah kedudukan tentera-tentera pejuang-pejuang Palestin di dalam kawasan itu. Itu satu, itu baru surface. Teknologi sebab tu expert urban warfare pun dia bagi tahu bahawa bila mana mereka masuk ke dalam ni, dia memang ada teknologi tu, dia jadi tidak berkesan disebabkan itu satu. Apatah lagi terowong yang menjadi defense, another layer of defense bagi pejuang Palestin. Jadi mereka tak dapat nak tembak bom secara tepat. Yang mereka hanya mampu tembak, yang mereka hanya mampu buat adalah mereka bom sahaja dalam titik-titik yang kemungkinan, probability bahawa tempat itu ada terowong, dengan harapan bahawa struktur tanah itu akan mengganggu terowong. Akan tetapi begitu genius, precise engineer Al-Qassam ini menjadikan terowong itu tak runtuh. So struktur itu memang dia dah fikirkan lama. Maksudnya bukan dari segi panjang, tapi bukan dari segi ketahanan. Ya, betul. Ketahanan kena bom, ketahanan kena mungkin akan diceroboh. Betul. Baik. So dia pun ada layer. So kalau, dan Brigade Al-Qassam pun dia kata menurut analisis seorang penganalisa tentera, dia pun kata Brigade Al-Qassam betapa bijaknya dia dia memang akan letak tempat-tempat strategik tu lebih dalam daripada kesan bom. Contoh penggunaan GBU 39, dia boleh masuk lebih kurang 100 meter. Al-Qassam akan letak terowong strategik tu lebih daripada 100 meter. So dia ada another layer of yang tempat strategik tu lebih dalam. Jadi memang kalau kita kata berpanjang tingkat tu lebih daripada 10 tingkat bangunan dalamnya, memang itu adalah realiti sebenar di dalam peperangan yang menyebabkan Israel dia sangat susah nak musnahkan dan mustahil untuk musnahkan dalam masa terdekat terowong-terowong ni. Macam tu. So kira nightmare lah. Nightmare, memang nightmare. Tu tak cerita lagi terowong baru. Tak cerita lagi terowong baru, betul. Terowong yang menjadi, kita boleh kata, saya boleh kata menjadi terowong ofensif. Betul. Terowong serangan yang jadi macam kecil. Tiba-tiba bawah kita dah tengok Al-Anfaq Qitaliyah. Al-Anfaq kita. Betul. Ada terowong yang kecil tu, dia keluar daripada struktur bangunan struktur bangunan yang hancur tu, kan bawah tu dia ada piling tu kan. Tahtal Arqad. So tempat itulah yang menjadi mereka boleh keluar untuk melancarkan serangan. So itu memang amazing lah. So bukan cikai, bukan tak ada strategi, semuanya dalam perkiraan-perkiraan mereka berdasarkan kita cakap tadi, mereka ada akademi tentera mereka sendiri. Betul. Macam tu. Jadi kita pernah cerita sebelum ni operasi dekat Khan Yunis. Syarq Khan Yunis, Timur Timur Khan Yunis. Maksudnya dekat kubu tentera Usam Astal ke Rami Halas ke, tak kira lawan ADF tu weh. Takat Usam Astal tak ada masalah lah. Ya, siapa Usam Astal kita akan cerita lepas ni insya-Allah. Kan? Maksudnya diorang satu lagi, diorang keluar terowong lain, masuk terowong lain. Betul. Keluar terowong lain, masuk terowong lain. Itu memang adalah satu benda yang memang mereka, maksudnya proses untuk melaksanakan satu operasi itu telah diambil kira menerusi forward observation tadi, dan pelaksanaan teknikal itu memang pelbagai. Macam tu. InsyaAllah. So saya tahu memang penonton tak puas nak dengar, tapi kita punya dah sampai ke penghujung ni. Okey lah, alal ijmal lah, keseluruhan lah kan. Siapa pemenang agak-agaknya lah dalam ni? Askari lah. Kita cakap pasal askari lah. Dari sudut ketenteraan. Okey. Kalau ikutkan Israel yang initiate objektif yang dia nyatakan pada awal perang, iaitu yang pertama adalah untuk menghapuskan Hamas, menghapuskan ketenteraan Hamas di dalam Gaza, mewujudkan rejim keselamatan baru di dalam Gaza, dan menyelamatkan tebusan, menyelamatkan tahanan mereka di dalam Gaza, dan seterusnya adalah membunuh pemimpin kanan Brigade Al-Qassam macam Muhammad dan Yahya. Satu sahaja objektif yang mereka dapat capai, iaitu membunuh pemimpin kanan. Tapi membunuh pemimpin kanan Brigade Pejuang tidak bermakna
perjuangan ataupun taktikal itu mati. Sebab adaptasi yang dilakukan oleh Brigade Pejuang ini dia berbentuk compartmentalize, kita panggil. Oh, apa tu? Compartmentalize itu adalah dia boleh bergerak sendiri. Dia maksudnya dia tak perlukan command center untuk berikan apakah misi-misi yang awak perlu buat. So dia tak perlu tunggu daripada top pergi ke bawah. So menerusi kebijaksanaan unit di dalam satu-satu kawasan telah ditugaskan dalam itu untuk melaksanakan misi. Walaupun senior commander awak tu mati, awak kena teruskan misi ni sampai benda tu tercapailah beberapa KPI yang ditetapkan. Macam tu. Katibah Baik Hanun. Katibah Khan Yunis. Betul. Dan itulah yang pentingnya kalau kita ikut baca buku Clausewitz, antara tokoh perang, dan juga Sun Tzu Art of War. Dia memang kata antara perkara penting seorang tentera ini adalah critical thinking dan penyediaan training kepada tentera-tentera tersebut. Sebab tu kita tengok pejuang Palestin, minima untuk mereka berjuang ni dia kena ada master. Oh ya? Bachelor master degree, ya. So Nabi pun tak lepas lagi lah. Tak lepas Satu lagi. Satu sem baru lepas ni. So mereka memang, sebab apa kena ada that kind of, sebab mereka perlu melakukan keputusan-keputusan yang wajar sewaktu pertempuran itu tengah huru-hara. Dan itulah yang berlaku, dan itulah kita lihat kesannya mereka dapat melakukan kejayaan, dan kita nampak macam kenapa tak lemah-lemah lagi pasukan pejuang Palestin, Al-Qassam ini dan sebagainya untuk menyerang. Kenapa ada lagi kekuatan? Dan serangan tu pula di dalam kawasan perimeter security Israel. Israel kata tempat tu dah clear, tapi kenapa boleh lancarkan roket lagi dekat daripada Baik Hanun dan boleh melaksanakan operasi yang berbahaya terhadap tentera Israel. Jadi macam mana boleh berlaku? Itulah compartmentalize lah yang berlaku, yang taktikal yang dia buat. So luar biasa lah. Kena ada master. Kena ada master untuk untuk melaksanakan apa kata benda yang ni lah, critical thinking lah, proses critical thinking. Netizen.comment Al-Qassam ni tak strategik, Al-Qassam ni tak fikir jauh. Nak masuk Al-Qassam pun ada master. Ada master, betul. Korang netizen fikir, diorang tak fikir ke benda-benda macam ni kan? Ya, betul. Subhanallah. So kalau kita tengok struktur pun macam awal kita ceritakan tadi, ada 6 aktiviti intelligence yang dibuat oleh Al-Qassam, dan bentuk intelligence mereka pun sama dengan Mossad. Kita tak masuk lagi part detail intelligence tu. Next episode InsyaAllah. Komen kat bawah kalau nak dengar lagi apa yang ni dikongsikan oleh Nabil. Next episode. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kongsikan kepada ahli family untuk subscribe. Okay, kita dah penghujung dah ni episod ni. Okay, tak nak bagi semua. Okay, betul. Supaya orang dengar kita punya akademi ni. Betul. Cuma jemput lepas ni jangan tolak pula. Tak ada. InsyaAllah akan datang lagi dan berminat untuk berkongsi lagi lah dengan kawan-kawan, dengan sahabat akademi Aqsa Sharif, sebab memang kena ada akses kepada kefahaman ini. Sebab kita tak dapat akses, maksudnya saya nampak juga kelompongan kita untuk bercerita lebih banyak berkenaan dengan ketenteraan yang berlaku di lapangan yang sebenar dari sudut Brigade Al-Qassam tu tak banyak diceritakan. Kita banyak benda yang kemanusiaan dan naratif-naratif bahawa Israel dapat peta sekian-sekian, dia nampak peta. Ini satu kelemahan kita sebenarnya. Bila kita tengok peta yang diwar-warkan oleh Institute Study of War ke ataupun OSIN Ukraine Israel ni, tak bermakna dia begitu rigid. Betul. Tak. Dia kalau kita tengok betul-betul, kalau orang yang betul-betul perhati minggu ke minggu pergerakan peta, tak semestinya benda tu dia menjadi satu security perimeter. Betul. Bila masuk benda tu, kita tandakan sebagai kawasan yang sedang dilakukan operasi, kemudian Israel keluar balik. So tak ada tentera kat situ. Betul. So tentera Brigade Pejuang Al-Qassam ni dia boleh masuk balik ke kawasan itu. Ya. Jadi not that rigid lah. Betul lah. Kalau ikutkan Baik Hanun tu dia dah merah. 2 bulan, 2 tahun merah. 2 tahun merah. Keluar roket. Jadi maksudnya tentera Israel ni dia memang masuk dan dia keluar balik. So dia tak ada lah macam you nak kena buat
macam tembok besar Cina. Tak ada, dia tak ada kemampuan itu. Ini belum kita cerita lagi tentang pasal jumlah tentera. Itu nanti. Simpan dulu. Okey, terakhir. Kita cerita tentang sudut taktikal, kita dah cerita tentang senjata-senjata yang digunakan, dan kita sentuh banyak tentang IDF juga. Satu lagi musuh yang dikatakan sekarang ni perang kabilah lah. Sekarang ni dikatakan perang antara saudara lah, civil war kan. Tapi sebenarnya itu adalah perang antara wakil IDF. Jadi antara nama-nama yang kita sebutkan Yasir Abu Shabab, Husa Astal, Rami Halas dan juga Ashraf Al-Mansi. So macam mana pejuang Al-Qassam ni akan mendepani mereka pasca selepas Taufan Al-Aqsa ni? Ini penting, ini persoalan penting. Sebabnya kita kalau di Malaysia kita bila ikut sahaja berita-berita daripada barat, contohnya daripada AFP, daripada CBN, CNN dan sebagainya, mereka akan mengatakan bahawa perang ini adalah perang saudara. Tapi kita kena bezakan dalam perang ni, dia ada dua perang. Kita kena bezakan di antara perang saudara dan perang proksi. Di manakah titik perbezaan itu? Titik perbezaan itu berlaku siapakah yang initiate inisiatif ini. Itu pertama. Kalau kita tengok dalam apa yang berlaku, network Yasir Abu Shabab dan Popular Force ni, dia diinitiate pada waktu operasi Gideon Chariot pada bulan Jun 2025. So tak logik dia kita kata perang saudara. Sebab dia timbul secara menerusi kempen yang dibuat oleh Israel disebabkan kegagalan dia yang sebelum ni, 4 operasi yang gagal. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah Plan General di utara. So Israel tak mencapai apa-apa objektif pun daripada itu. Jadi mereka cuba adaptasi method ini, iaitu dia mendanai militan-militan yang asalnya melakukan jenayah dahulunya di dalam Gaza. Jadi dalam Gaza kan banyak ada penjara-penjara yang musnah dan sebagainya. Jadi satu peluang untuk penjenayah-penjenayah ini, dia tak tahu nak buat apa, dia pergi lari lah. So dia lari, dan terutamanya Yasir Abu Shabab ni, dia pergi berjumpa lah dengan tentera Israel. Dan sebenarnya dia memang ada direct link dengan tentera Israel. Kena tengok dia ada satu apa buktinya. Menurut dapatan saya, unit 585 di bawah Batalion Kerem Shalom, di bawah Division Gaza Israel, melakukan komunikasi yang aktif di antara ahli kumpulan Popular Force Yasir Abu Shabab ni dengan unit 585 ni. Dan aset unit 585 ni dibawa masuk, antaranya SUV Toyota, SUV Isuzu yang dibawa masuk, dan juga ada beberapa kenderaan-kenderaan pelik yang tak pernah nampak, yang biasa kita nampak dalam Israel, dibawa masuk ke dalam Gaza. Yang Yasir Abu Shabab Abu Shabab duk record, dia duk flex, dia punya show off. Itu adalah benda yang paling kelakar. Macam mana you nak gantikan Hamas dengan you flex benda itu kan. So tak ada legitimasi. Itu adalah antara isu Yasir Abu Shabab. Dan memang secara directly mereka berhubung di TikTok. Oh ya? Kalau saya boleh tunjuk lah graf itu, memang dia ada hubungan di antara akaun ada TikTok. Graf, kan? Ada graf komunikasi di antara Yasir Abu Shabab dengan unit 585. Dan unit 585 ini adalah merupakan tentera Arab Israel. Kenapa? Dan pengakuan Musta'rib betul. Dia rasa bangga dengan dia boleh bantu Yasir Abu Shabab adalah kerana kerana mereka ini menyokong usaha Israel. Benda itu diakui oleh tentera Israel sendiri bahawa mereka membantu membawa masuk alat aset-aset ini ke dalam Gaza. Jadi tak boleh nak dinafikan bahawa yang menginitiate ni sewaktu operasi Gideon Chariot A ni, dia memang militan-militan ini ditubuhkan sewaktu period itu kan, di waktu period itu. Kalau dia ada perang saudara, dia akan dilaksanakan oleh kabilah. Tapi kalau kita ikut kan, mungkin Ustaz Megat pun tahu bahawa Al-Mukhtar, keluarga, ketua segala kabilah, ketua segala ketua-ketua kabilah dalam Gaza, menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Hamas memburu tali barut ini adalah legitimate. Kerana mereka ini yang mengancam keselamatan dan melakukan
pencurian, Ya, betul. jenayah. Dan kita tengok HQ Abu Shabab ini, location dia memang terletak di antara laluan bantuan. Ya. Dan kita tengok dia tak jauh daripada kita panggil Lebuh Raya Salahuddin. Lebuh Raya Salahuddin yang datang daripada Kirim Shalom tu memang lalu baru masuk ke Khan Yunis. Dekat Rafah. So memang itulah laluan, dan mereka lah yang sebenarnya melakukan melakukan curi barang dan menjual barang itu dengan harga yang mahal, dan menyebabkan, dan itu ada tujuan dia untuk memberi tekanan kepada rakyat Gaza supaya rakyat Gaza ni bangkit menentang Hamas. Itu tujuan dia. Dia buat that kind of psychology terhadap ni. Tapi sebaliknya berlaku. Mereka berharap benda tu. Yang melakukan counter usaha ni, kita panggil counter teroris. Kita panggil, anggaplah Yasir Abu Shabab ni teroris, dan counter teroris, kumpulan unit counter teroris di dalam Brigade Al-Qassam ini dilakukan oleh 2 unit. Ya. Dipanggil unit Saham dan unit Radi'. Dan kita nak tahu kat mana information ini, dia melalui 3 channel, iaitu pertama Al-Majd, channel Al-Majd, channel Al-Haris dan channel Radi'. Ketiga-tiga ini, dan dia ada lagi satu channel yang macam sarkastik, Imsakil Amil. Dia menceritakan siapakah penjenayah yang melakukan curi, dan macam mana dia melakukan, ada yang melakukan interrogation dalam Imsakil Amil ni. Tapi yang official adalah 3 yang menceritakan bagaimana 2 unit ini melaksanakan counter teroris terhadap Yasir Abu Shabab ini. So unit Arrow ini, apakah tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk membunuh tali barut di dalam Gaza, kan? Yang dia memang ada file tersusun. Siapakah orang itu, dia buat apa, melakukan tactical yang sama, forward observation terhadap tali barut ini. Jadi dia ada proses untuk mengenal pasti mereka ni tali barut ataupun tak. Dan bagaimana hukuman dilakukan itu pun adalah menerusi proses, internal proses oleh kumpulan ini. Dia tak main-main sembrono. Bukan seperti yang bukan. Kalau kita tengok Brigade Al-Qassam itu begitu tersusun cara pelaksanaannya untuk Tufan Al-Aqsa, apatah lagi internal force untuk mengawal security dalaman di dalam Gaza. Sama juga, parallel. Dan juga unit Radi'. Unit Radi' ni dia lagi unik. Dia kita tak pernah dengar unit Radi' kan. So unit Arrow ni dia memburu sebab dia adalah unit pemanah. Radi' ni adalah shield. So apa yang dia buat adalah mereka melakukan collection of data untuk mengenal pasti melakukan intelligence terhadap tali barut ini, dan juga melakukan pengumpulan maklumat dan interrogate lah juga untuk mendedahkan apa yang IDF suruh awak buat. Dan daripada maklumat itu dilakukan oleh unit Radi' melakukan propaganda dan psikologi terhadap tentera Israel yang sedang beroperasi di dalam Gaza. Dan kumpulan ini begitu strategik. Bagaimana ada satu maklumat yang bocor, operasi yang dilakukan oleh tentera Israel bocor melalui tali barut. Dan itu yang menimbulkan kemarahan tentera Israel, sehingga mereka tak boleh nak percaya Yasir Abu Shabab, sebab bila mereka bagi tahu misi, kemungkinan misi itu akan bocor dan tentera Israel nak masuk ke dalam kawasan itu, selepas kemudiannya mereka akan gagal disebabkan mereka masuk ke dalam killing zone. Okay. Jadi terima kasih sampai terbatuk nak bagi tahu maklumat tentang apa yang berlaku dekat atas bumi pertempuran, di atas bumi suci. Jadi kita pasti akan berjemput suara Encik Nabil untuk kali yang kedua. Jadi syaratnya adalah mudah, untuk share ke grup-grup family, grup jemaah dan sebagainya, supaya lebih ramai yang subscribe saluran Akademi Aqsa Sharif. Jangan lupa untuk komen di bawah pandangan anda. Sekali lagi terima kasih atas mendatang ke dalam office ini, dan juga pastikan anda subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi esok akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.